SL Library update. Kalau ada soalan boleh tanya saya ya. Okay, ini adalah visi, misi and motto kita. Aspire to be dynamic knowledge gateway. Misi kita to provide and disseminate quality information resources. Tak nampak. Oh, tak nampak? Kejap. Kenapa dia tak nampak? Tak nampak? Nampak tak? Kena share. Dah share dah. Okay, nampak. Okay, kita punya visi, aspire to be dynamic knowledge gateway. Misi kita to provide and disseminate quality information resources to fulfill the academic needs and intellectual development through effective management based on Tauhid, and kita punya motto where wisdom begin. Okay, ini adalah bangunan di perpustakaan Induk Parut Raja. So kita start pada tahun 1993 dikenali sebagai Perpustakaan Pusat Latihan Politeknik. Dan pada tahun 1996 kita tukar nama lagi Perpustakaan Institut Teknologi Tun Hussein On. Tahun 2000 dikenali sebagai Perpustakaan Kolej Institut Teknologi Tun Hussein On. Dan pada 2004 kita buka cawangan baru kampus Bandar Barat Raja, tapi sekarang kampus kita punya cawangan baru tu kita dah tutup. So tahun 2000 kita move to bangunan barulah yang sekarang. So dikenali sebagai Perpustakaan Institut Tun Hussein On Malaysia. Dan pada tahun 2013 pemasyuran ditukar nama sempena nama Puteri Tunggal Sultan Johor iaitu Tunku Tok Aminah Maimunah Iskandaria. So kita dikenali sebagai Perpustakaan Tunku Tok Aminah. Dan pada tahun 2017 kita buka cawangan baru di Hub Pendidikan Tinggi Paguh. Yang baru masuk boleh isi attendance dekat Chatsbox. Ada link dekat situ dan juga Q&A sebelum kelas. Sekejap Okey, ini kampus kat Parit Raja yang ada kat Paguh. Nanti saya beritahulah library kat Paguh macam mana. So, sini. Okey, ini adalah perpustakaan kita lah. Kejap link kehadiran ada dekat Chatsbox ya. Dapat tak Adriana? Okey, kita punya reference collection ada 300,000 dan seating capacity kita ada 3,000 untuk yang berada di Paguh. Kalau nak datang sini boleh, tak ada masalah. So ini adalah PTTA rules and regulation, apa yang boleh yang tak boleh. So awak kena datang masuk ke library, perlu bawa kad matrix. Okey, lepas tu pakai yang proper attire lah, jangan pakai sleeveless, jangan pakai seluar pendek. So keep your mobile phone silent, tak boleh bawa makanan kecuali air mineral yang menggunakan awak punya botol sendiri. Yang ni kita tak galakkan lah sebab takut banyak sangat sampah. So moving library furniture and equipment tak boleh. Lepas tu buat kerosakan, lepas tu bawa bahan library tanpa kebenaran. Smoking and vaping, extension plug tak boleh bawa sebab kita takut ada trip. And tak boleh bawa binatang lah ke perpustakaan. Sekejap Okay, inilah yang saya suruh bawa kat metrik tadi. Awak nak masuk, awak perlu touch dekat turnstile ni. So kita detect lah kita punya siapa yang masuk. Detail nama awak, fakulti semua kan. So awak perlu bawa, jangan guna kat metrik online. So ini adalah kita punya PTT opening hour dekat Parit Raja. So kita buka Isnin hingga Jumaat 8 sampai pukul 10. Tapi hari Jumaat kita tutup lah untuk solat Jumaat sekejap. So 2.45 kita buka semula. So Saturday, Sunday and public holiday we close. And then study and exam week kita buka juga 8 sampai 10 Isnin hingga Jumaat. Saturday and Sunday kita buka 8 sampai pukul 5 petang. Semester break
Kita buka 8 sampai pukul 5 sahaja. Saturday, Sunday and public holiday close. Kita tutup lah. So ini adalah library collection. Kita ada banyak library collection. Kita ada open access, kita ada closed access, audio visual, small book, digital document, UTSM special collection, journal, creative material, magazine, maps, ada reference material dan online resources. So yang boleh awak pinjam dekat library adalah open access. Sahaja, yang lain buat reference and online resources ni saya akan bagi tahu awak satu-satu lah. So sama je, awak kat Parit Raja, awak dekat Pago, awak boleh guna online resources ni. Okay, inilah adalah user eligibility dekat kampus Parit Raja. So untuk bachelor student, kita open access, kita bagi 15 bahan dalam 30 hari. So audio visual 1 bahan dan kreatif 3 bahan dalam 30 hari. Tapi awak boleh renew 2 kali lah. So maksimum 3 bulan. Tapi dah 3 bulan tu awak kena pulang balik lah buku tu. Kalau nak pinjam, pulang balik dan pinjam semula. So ini adalah laman web perpustakaan Tunku Tok Aminah. Yang kat Pagu pun boleh guna ni, saya tunjuk satu-satu Okay, ini adalah QR code library payment. So kita tak terima cash dekat kaunter. So kalau awak ada denda, awak ada hilang buku, so awak kena bayar pakai QR code lah. Kita cashless lah sekarang kan. So ini saya bagi link lah info IT. Ini kalau macam awak ada problem dengan awak punya email si fulan ataupun awak tak boleh masuk, awak kena refer dekat sini dan akan terus ke pusat teknologi maklumat. So ini saya buat live lah, library user account. Sekejap saya pergi laman web. Okay, nak cari Tunku Tok Aminah punya nama web ni, just type PTTA lah. So dia akan keluar kat sini. Okay, so just click here. Supaya kompet basuh, lepas tu boleh goreng. Okay, dan paling Okay, ini kita punya resources. So yang Pagu, Parit Raja boleh guna, tak ada masalah. Cuma ada cara sikit lah nak masuk kat dalam ni, saya tunjukkan. Okay, ni kita ada Oscar, kita ada artikel database, kita ada e-book, kita ada e-journals, e-magazine, exam paper, e-thesis, UTSM IR, undergraduate project report. So macam mana nak cari buku di perpustakaan UTSM? So ni just klik Oscar, saya tunjukkan kita punya account kat sini. Just masukkan sama awak punya username, awak punya card metric, dia punya password dia sama dengan SMAP. Ni saya punya lah, staff punya lain sikit. Okay, so scroll down sikit. Okay, saya ada pinjam satu buku je kat sini. So, saya punya dia 3 Bersatu Harian 10. Ni bukunya. Buku fizikal lah. Oscar ni buku fizikal lah, awak boleh pinjam. So, saya boleh renew 2 kali lah. So, ni boleh renew lagi. So, saya boleh renew 2 kali. Tak payah datang library, just renew kat sini je lah. So, renew all. So, kat sini saya ada denda RM2.40. So, awak kena clear sebelum awak combo lah. Kalau tidak, nanti awak tak boleh combo, tak boleh ambil jubah. So, ni kena clearkan. Okay, macam mana nak cari buku di perpustakaan? Contohlah, kalau awak tahu keyword, contohlah saya nak cari RFID kan. Contoh So, just click here. I am not robot ni, just click saja. Okay, type balik semula. Okay, saya dapat 192. Okay, macam ni kan. Kalau awak nak filter, contoh awak nak kat Pago, just klik kat Pago lah. So, bukunya ada kat Pago saja. So, awak tak buang masa lah. So, ni ada kat Pago saja. Contohlah buku ni kat Pago. Buku ni kat Pago saja. So, available. So, awak boleh pergi kat chat facilities dekat sana, boleh cari buku ni. Ikut call number ni lah, ambil TK berapa ni, so cari dekat rak. Ini dekat Pago lah, tapi kalau dekat sini, sekejap
kat sini tunggu tu Aminah Library ni. Contoh kat sini. Kat sini buku ni ada dua. Satu dekat Parit Raja, satu lagi dekat Pago. So available. Maksudnya buku ni boleh dipinjam. Awak boleh pinjam cuma open access saja. This one is call number. So macam mana nak cari buku? Kalau awak cari kat rumah pun boleh. So awak datang library, terus pergi masuk pintu entrance tu, belok ke sebelah kiri ada lift. Awak ambil nombor TS ni. Awak tengok kat sini. Dekat lift atas ni ada call number. So tadi T kan. So terus naik tingkat 4 cari buku dekat rak lah. Tingkat 4. Ini dekat Parit Raja Dekat Pago. Boleh refer dekat sana lah macam mana nak cari buku. Okay. So yang ni dah settle. Okay, selain itu kita ada artikel database. Okay, macam mana nak login artikel database ni? Saya dah login sekali tau. Dia dah terus masuk. So kalau awak first time, awak kena saya scroll down sikit. Tengok kat bawah ni, bawah sikit ni. Saya tunjuk. Mana dah dia? Okay, yang ni. So first time awak kena guna yang ni lah. Si Fulan ni. So ikut follow dia punya instruction ni. Pilih e-resources. Lepas tu kena login email UTHM. So dia ada 6 digit authenticator tu UTHM SSO tu. So awak guna awak punya handphone yang telah berdaftar lah. Ataupun kalau macam contoh kalau awak tukar handphone ke tukar nombor tu kena refer dekat pusat teknologi maklumat lah kalau SSO tu tak masuk. So ni first time lah. Lepas tu dah sekali tu dia terus masuk macam saya ni dia terus masuk je. So yang ni ada banyak ni artikel database yang kita langgan. So saya advise untuk semua guna sebab kita bayar subscribe every year memang sangat mahal. So saya bagi contoh satu. Awak boleh explore lah yang lain. So saya pergi sign direct, just klik explore more. So dia terus pergi si Fulan tadi tu. Okay, just type lah awak nak apa RFID kan, contohlah saya cari RFID kan. Okay. So ada banyak 26,000 result kat sini. So just filter je apa yang awak perlu. So yang ni saya dah filter tinggal 2,000. So kat sini ada listing lah. So kalau awak nak yang ni just view PDF. So yang ni dah dapat asal ni. Awak boleh print ataupun awak boleh save lah. Yang ni kalau awak nak buat assignment. Mungkin awak tak nampak sini, tak nampak lagi sebab this week is first week kan. So nanti kalau lecturer suruh buat assignment, suruh cari reference, suruh cari bibliografi. So kena cari yang ni lah. Lecturer suruh cari artikel database. Yang ni awak kena cari kat sini dan awak buat awak punya reference lah. So kalau awak tengok, kalau dia kata view PDF tu kita langgan lah. Tapi kalau tak ada, maksudnya kita tak langgan. Kita langgan based on course dekat UTHM. Contoh course farmasi ke doktor kita tak langgan lah sebab tak ada student course yang tu. So kalau macam dia kata please purchase tu memang tak ada lah. So awak boleh guna ada bermacam-macam artikel database ni. Kita ada Emerald, IEEE. So yang bersesuaian dengan apa yang awak belajar. So awak boleh explore sendiri yang ni. So saya dah sudah dengan artikel database. Kita pergi move to e-books. Okay, selain ada physical book yang awak boleh touch. Lupa pula saya ni buku yang saya pinjam ni. Kita ada electronic book yang kita subscribe untuk student. So free saja boleh guna. Just klik explore more ni. So saya nak cari RFID. Contoh just klik here. Ada 11 publication RFID. So contoh tahun 2018 ni. Saya berminat dengan buku ni. Kalau awak tengok dia ada cover. Sama juga macam buku fizikal.
tapi dia dalam bentuk elektronik. So yang ni awak boleh baca dekat tab awak atau ke laptop, kat handphone pun boleh. So if you want to download all chapter, just click here, and ataupun you nak download by chapter. So just view PDF. So boleh download dan juga boleh print lah untuk rujukan awak. So ini adalah e-books kita. So ada macam-macam e-book kat sini. Ada McGraw-Hill Access Engineering School-Host Novel. So boleh cubalah sendiri macam mana yang sesuai dengan awak punya course. So e-journals magazine ni pun sama, kita langgan juga. So kat sini ada request password ni. Awak kena pergi sini tadi. Kejap saya tunjukkan. Okay, yang ni nanti awak login guna yang ni lah. Kalau dia minta password. So kat tadi tu. So boleh turun bawah sikit lah. Yang ni pun kita sama juga, kita langgan tapi by title. So boleh explore sendirilah, sama dia punya cara nak explore. Okay, so yang ni settle this one. And then this one ni exam paper. Biasa ni yang student dah nak periksa, dia akan carilah exam paper. So kalau awak ada subjek yang awak ada exam paper, ada exam, so boleh carilah. Tapi saya tak berapa tahu sangat kan. So ni yang listing yang baru. Ataupun awak nak cari based on fakulti. Saya scroll down bawah sikit, contoh FKEE kan. So scroll down sikit. So awak tengok ada sesi 24-25. Okay, ini electronic circuit ni kita try. So scroll down. So awak boleh download lah. So boleh download dan okay, untuk makluman hanya ada soalan saja. So jawapan you need to ask your lecturer lah untuk tahu jawapan. So ni awak boleh cubalah. Biasa nanti hujung-hujung nanti orang baru cari exam paper. Saya selesai dengan exam paper. Okay, this one is thesis. Okay, kita ada 3 tesis. Kita ada undergraduate project report. Kita ada Malaysian thesis online. Lepas tu kita ada prequest, citizen thesis and global. So yang ni, this one undergraduate project report ni nanti awak dah sem hujung, awak kena buat final year report. So semua student kena masukkan dalam ni. Kita simpan secara digital lah sekarang, tak ada yang printed. So kalau awak nak cari sini awak punya tesis, so boleh cari kat sini lah. So contoh yang ni saya tengok 2013 ni kan, Nurul Mani FKEE, just klik sini. So kita bagi awak akses kepada full text. Okay, ini adalah akses dalam kampus so luas dia tak boleh nak akses. Ataupun awak kena masuk simpulan baru boleh masuk ni lah. So ni boleh gunalah untuk awak punya reference. So yang ni Malaysian Thesis Online. Malaysia Thesis Online ni adalah collection thesis yang dipublish dekat dalam Malaysia. Semua universiti lah. So kita kumpul dekat satu database. So yang ni, lambat pula. Yang ni depends. Kadang-kadang dia bagi awak 10 muka surat je. So kalau awak nak yang full text, awak kena pergi dekat institusi tu lah. Okay, buat contoh ni. Okay, bawah ni. Okay, kat sini dekat USM. So dia bagi awak 39 pages saja. So bolehlah kalau nak buat rujukan, tapi kalau nak full text kena pergi sana lah. Okay, so lastly adalah Progress Dissertation Thesis and Global. Okay, this one is collection thesis and dissertation daripada luar negara. Overseas kan. Yang ni kita langgan. So boleh guna, dapat full text. Okay, kejap saya tunjukkan macam mana. Ini contoh RFID.
Okey, yang ni pun sama, kita langgan tapi tak semua tak semula. So kalau awak nampak ada full text sini, bolehlah, boleh download. Sekejap ya, sekejap ya. Sekejap ya. Ni awak boleh download, awak tengok kat sini download PDF. So memang dapat full text, don't worry. So boleh je kalau nak tengok thesis sesi daripada overseas yang bersesuai dengan awak punya assignment ke apa, boleh refer kat sini lah. Okay, so UTHMIR, okay, yang ni adalah satu database yang kita simpan ataupun kita kumpulkan semua publication daripada student dan juga lecturer. UTHM, so kita simpan satu kat sini lah, so senang. Awak jangan login apa-apa kat sini sebab kita open dia ni jangan login, just masuk sini, just tekan search repository. So contoh nak cari RFID, kat sini ada, sekejap saya tunjuk, kat sini ada artikel database, macam ni lah artikel database. Lepas tu kita ada bawah sikit master thesis kat sini, and last kali kita ada PhD thesis. So macam mana nak request? Kita akan bagi awak full text. Yang tadi undergraduate project report kita bagi full text terus. Yang ni tak, awak kena request. So just click here, and then ada 3 choice ni, awak pilih yang last kali ni, request a copy. Okay, gunakan student email yang kat mention awak tu @siswa.uthm.edu.my. So reason kenapa nak guna and request a copy, nanti kita hantar by email. Okay. So yang ni selesai. Okay, kejap. Okay, yang ni undergraduate project report ni tadi saya dah cover lah, sama juga yang macam ni. Link dia sama. So another one, kita pergi kat research tools kat sini. Okay, kita ada Turnitin dan juga Grammarly. Okay, Turnitin ni nanti kalau awak punya final report ataupun kadang-kadang lecturer assignment dia suruh check plagiarism. Maksudnya awak ada copy kat mana-mana, so dia boleh detect. So just click here. So go to Turnitin and then scroll down. Sekejap. Login. Ni saya dah login nama saya ni. Kalau awak no user, click here lah. So student. Nanti follow lah dia punya instruction. Nak guna macam mana. Okay. So kejap. Satu lagi. Grammarly. Okay, Grammarly ni kita dah langgan untuk semua student. So tolong guna sebab dia free je. Tak payah beli kat Shopee ke apa. Oh lupa, Turnitin tu jangan beli kat Shopee Kalau ada masalah kita tak boleh nak tolong. Okay. So go to Grammarly sini. And then sign up your school. So yang ni kena guna kad email rasmi UTHM. Yang kad mention awak tu. So kalau saya dah ada. Sekejap saya masuk. Lambat pula. Nanti bila awak dah masuk, dia terus ada sync dekat awak punya word ni tau. Mana ni? Ni Grammarly saya kat sini. So kalau assignment awak dalam bahasa Inggeris, so awak boleh check lah awak punya grammar. Sekejap ni, saya tulis untuk. Lambat pula saya punya grammar ni. Sekejap ni, saya boleh tunjuk awak ni. Contohlah saya buat assignment saya macam ni. Dia lambat. Sini. So Grammarly akan betulkan. Tengok dia betulkan. So just click here lah kalau awak rasa awak agree dengan dia. Ni. Koma ke apa kan. Salah eja ke. So yang ni dah keluar.
Okay, make sure ada edu kat sini. And then this your email. Ini pun boleh juga kalau nak ni, just masukkan dalam ni lah. So this one is another tools lah yang awak boleh guna untuk awak punya assignment. Ada soalan boleh tanya ya? Okay. So saya dah cover untuk ni. So okay, yang ni adalah servis kita yang lain. Kita ada interlibrary loan dan juga intercampus delivery service. Okay, interlibrary loan ni contoh bahan tak ada di perpustakaan PTTA dekat sini lah. So bahan tu contoh dekat USM. So awak request kat kami yang dekat ni, request dekat pspp@uthm.my. So bahan yang boleh pinjam adalah book, journal article, standard and proceeding. So kalau buku ni nanti contoh USM akan post kat kita dan awak tunggu kat sini lah. Awak tak payah pergi sana. Journal article ni biasa dia bagi PDF by email. So kita terus forward ke awak je lah. So satu lagi intercampus delivery service. Okay, contoh yang kat Pago, buku ada kat Parit Raja tapi awak nak guna. So request je dengan Cik Asarul Akmal ni, cakap saya nak buku dekat Parit Raja. So nanti kita hantar by bus. So awak tunggu kat sana, awak tak boleh datang Parit Raja. So dua-dua servis ni percuma. So dekat Parit Raja boleh contact Encik Izzuddin dan dekat kampus Cawangan Pago boleh contact Encik Asarul Akmal. So ini ada kumpulan facilities di Parit Raja. Okay, level 1 kita ada UTHM Sensory Exhibition. Kita ada circulation counter kat sini. Awak boleh buat peminjaman dan pemulangan buku. Recreation space, Johor Heritage Gallery, closed access room, audiovisual room. So kat level tu ada B-stage, ada Iqra room. Okay, Iqra room ni untuk seorang. Dan awak kena mohonlah. Dan kita kenakan bayaran sedikit RM20 sebulan. Maksimum 3 bulan untuk seorang. So yang ni boleh buat revision dekat circulation counter. So kena isi queue dululah. So kita ada hikmah room ni untuk discussion. Hikmah room ni untuk 6 orang. Minimum 4 orang, maksimum 6 orang ni boleh buat reservation ni, tak perlu bayar lah. Tapi kena first come first serve. And then kita ada Corner, UTHM iLab. Sister Zone ni untuk perempuan saja. And last sekali remote pilot smart classroom. So kat level 3 ada Lestari Lounge, Journal Room, Lestari Room 1 and 2, Explorasi Room, Interactive Learning Space and Al-Jazari Auditorium. Yang ni saya nak beritahu yang Explorasi Room tadi, Hikmah Room 6 orang. This one is 10 orang. So minimum 6 orang dan maksimum 10 orang lah. So kalau nak buat discussion boleh buat reservation. Sebab kat luar kalau buat discussion kan bising kan. So boleh guna ni free saja. So kat level 4 ada Bibliography Corner, ada Serambi Al-Quran and PTTA Mini Museum and last sekali Iqra Room. So ini dekat Pago. Okay, actually kat Pago kita panggil shared facilities. Maksudnya kita share dengan semua 4 universiti dan 1 politeknik. So kita share dengan UTM, kita ada UIA, UTHM dan Politeknik. So ni awak share termasuk library. So kat sana tak berapa besar sangat lah. Ada 150 seat dan 50,000 copy of books. So ini kita alamat web kat sana lah. Sama je macam mana nak cari buku sebab kita guna sistem yang sama. So boleh explore yang ni lah. Kita punya kat sana. So ini adalah operation hour dekat sana pukul 8 sampai pukul 5.30 petang sahaja. So Saturday, Sunday and public holiday kita tutup lah. Okay, so ini ada facilities dekat Shas Library. So kita ada carer juga, carer space, kita ada self-checkout machine, leisure space, general reading space, the port, network printing, internet space, customer service counter, discussion room and last sekali perpustakaan kanak-kanak. So yang ni boleh guna, awak kat Pago pun awak boleh guna ataupun kalau awak student dekat Parit Raja nak datang kat sana boleh guna, tak ada masalah, yang penting awak bawa kat matrik. Kat sana buku tak berapa banyak, so diploma and undergraduate student boleh pinjam 5 bahan saja dalam 14 hari. So ini adalah online public access catalog, sama juga macam saya tunjuk tadi macam mana nak cari bahan. Okay, sekejap. Dia balik punya.
Okey, saya nak maklumkan, boleh tolong wawarkan kepada kawan-kawan, kita ada kelas literasi maklumat untuk program ijazah sarjana muda semester 1. So mohon kawan bagi tahu kawan-kawan lah, sebab nanti dia orang tak tahu nak guna library macam mana kan. So kelas saya pun sekejap je, tak sampai sejam. So minta tolong dia orang war-war kepada kawan-kawan lah untuk register. Kita ada sampai minggu depan 17 hari bulan. So hari biasa pagi physical dan petang online lah. Tapi hari ni kita ada tempat tak ada, so kita buat online saja. So like and share kita punya media sosial PTTA. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Instagram, YouTube dan Twitter. So boleh follow untuk update information. Okey, sebelum saya kelas, boleh isi apa ni? Kajian selepas kelas. Yang ni. Okey, saya bagi masa sekejap untuk isi. Link ada juga dekat chat box. Boleh scan juga. Okey, dah selesai ke? Alright, terima kasih Ahmad. Saya tak nampak dia namanya Ahmad je. Okey, last kali. Ada masalah ke? Macam tak tahu ke nak cari bahan ke apa, boleh contact kami. So kita ada WhatsApp 0745333318. Kita ada email juga btt@hthm.my dan juga nombor telefon 0745333318. So saya rasa itu saja. Ada soalan ke nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab meluangkan masa untuk kelas literasi maklumat Perpustakaan Tunku Tok Aminah. So, selamat belajar dan jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Sama-sama. Sama-sama. Baku, stay baku. Apa? Kat mana? Orang kat mana? Kat bilik. Kat bilik? Minggu depan kan? Kelas tu? Budak praktikal nak ajar tak? Masalahnya dia orang baru masuk, takkan nak ni pula. Hari Rabu lah. Kalau sebab dia orang baru masuk kan tadi, takut dia orang tak boleh catch up. Tak, kat hari Isnin tu awak kan pagi kan? Isnin pagi awak, petang saya ada kelas PSM. Hari Selasa saya boleh cover. Tak silap hari saya dah masuk kalender kan semua kelas saya dengan awak tu kan? 14 atau 17 lah. Kita 16 di sana kan? Mungkin 15 hari bulan tu ada student foreigner dia nak masuk kelas kita sekali. Pagi petang? Saya tak pasti. Tapi dia sebenarnya student master. Tapi actually ni suruh masuk kelas ni untuk tahu pasal library punya ni. Itu je. Berapa orang? 2 orang. Cakap dia asal tak masuk yang apa? Literasi penyelidikan punya kan. Lepas tu dia kata bila cakap buatlah kelas, buat ni kumpulkan orang, nanti kita buatkan kelas satu kelas punya ni. Tapi insyaAllah, tapi dia kata dia nak join juga ni.
Tak apalah dia nak join. Tapi hari Rabu tu saya ada petang ada, pagi tu ada kelas JBS. Tak kisah. Kalau ada saya ajar lah. Nanti saya guna masa ni. Petang boleh. Sebab hari Jumaat memang awak kena ajar bagi petang. Saya penuh tu. Okay. Yang saya kosong tu saya ajar. Okay. Hari Selasa kosong tu pagi petang tu saya ajar. Hari Rabu petang boleh saya ajar. Hari Isnin tu saya tak boleh ajar. Pagi tu saya tekan anak saudara saya masuk sini. Boleh. Yang hari bulan tu naik kereta saya kan? Tak cerita. Ni lawak bodoh apa tak tahulah. Dia sibuk-sibuk kan nak buat program kan. Lepas tu dia orang kata nak bawa budak sekolah vocational tu tak ada bas. Vocational Batu Pahat kan? Dengan sekolah apa Pagoi lupalah semalam. Vocational kan ada bas sendiri? Tak boleh. Dia orang nak sediakan bas tapi macam UTHM tak nak ambil. Dia orang tak nak ambil risiko tau ambil orang lain. Macam mana? Ambil bukan studio UTHM takut berlaku apa-apa kan. Accident ke apa kan? Tapi kita tunggu je lah. Tapi okey kan? Slide kan? Awak nak buat kan? Slide untuk kelas tu? Yang kita pakai yang lepas tu lah. Yang lepas Sudah lupa lah. Nanti awak bagi saya balik. Yang kata. Alah, saya pun tak nanti go through je slide tu. Malas nak ni. Saya lebih suka verbal punya style kan. Yelah, tapi kan dah tengok. Ni hal lah slide-nya ada nak tunjuk ke orang. Ni tolong saya yang QR code. QR code attendant untuk ni PSM. Esok ada kelas. PSM. Berapa orang dah? Apa yang berapa orang? Tak berapa orang ada daftar ni sebenarnya. 246. Tak banyak. 2,000 lebih. Attendant pula. Yang register 2,000. 2,000. Lepas tu kan semalam tu yang Puan Sugo buat tu yang kajian depan kelas tu. Sebelum dia suruh analisis. Dia tak tahu budak-budak ni kadang-kadang kita semua kita isi pun. Itulah. Kalau ikut kat sini kajian selepas kelas. Saya memang simpan lah. Ada 1,015. Boleh lah. Tapi tu kan kena bagi-bagi kod. Kata yang tahun lepas. Ya, yang lepas semua sekali semua. Lamsam lah kan. Saya Lepas, macam alamak kau ni kena analisis pula dah. Bila kena analisis, kena present. Tu yang saya malas tu. nak present kat mana ni? Kita ni lah semalam. Ni 2023, 2024, 25, ada berapa orang yang ni? Bila? Taklah yang untuk kajian ni, kajian selepas kelas ni. Sebelum dan selepas kelas ni. Tak ramai kan isi kan? Ramai. Kalau nak ambilkan namanya boleh aja. Boleh lah. Tak nanti kena adjust balik tu yang tu attendant yang ni tak apalah. Hari tu yang tak boleh masuk tu saya ada snap gambar saya suruh masuk dekat attendant tu dekat chat box je. Tak, sebab dia pakai apa universiti punya Google Meet kan. Bila kelas je saya dapat report attendant sendiri. Okey lah. Bagus. Yang Ati record itu ada tak? Dalam awak punya email? Ada. Tapi saya bagi tahu saya buang tau. Saya punya email dah penuh sebenarnya ni. Alah, awak buang ke? Tak. Lepas saya bagi nanti Irun download lah. Lepas tu saya terus buang. Sebab saya nak masuk kat dalam YouTube. Sebab semalam TNCA suruh masuk dalam YouTube. Untuk apa? Untuk ni. ODL. Online Distance Learning kan? Ada satu lagi tak buat. So saya dah settle lah ni satu kelas. Dia suruh buat ODL. Masuk ke YouTube. ODL tu memang ada dalam SKT. Hari tu saya dah masukkan kelas pasca. So saya nak masukkan literasi ni punya kelas. So settle lah. Yang esok ni. Tak apa nanti awak QR code tu bagi saya lah. Ada yang QR code juga ni. Settle lah dah. Sikit perut lah nak bye. Alright. Bye.
Dah okey tak tu? Ha? Biasalah turun naik. Influenza kot kah? Dah check belum? Malas. Dah makan ubat. Dia makan ubat ni matinya dah ngantuk dah ni. Ubat ni Tak, kalau tak okey duduk kat bawah mata je lah. dia jenis ubat ni ubat yang kasih ubat mengantuk. Mengantuk. Memanglah. Itu tak baik. Saya makan 5 jenis ubat. Petang ni cover saya Ya. awak duduk kat bawah mata lah kalau tak okey. Duduk je kat situ. So nantilah. Okay, apa-apa. Tu aku jangan lupa. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.